Siapa pergi umrah, siapa pergi haji, sebenarnya ada satu kebaikan dalam hidupnya. Kebaikan yang dia buat menyebabkan Allah jemput dia pergi. Ini lantaklah kau dah lah jarang di masjid, kita pergi umrah, tak nampak tak tidak Kaabah ni. La ilaha illallah. Ayat dia orang ni tak membantu langsung. Kawan tu tak tidur dalam flight 9 jam. Nampak tidak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dia kata, janganlah tak nampak, janganlah tak nampak. Sampai dekat hotel dia tinggalkan beg, berlari pergi masjid. Balik meraung nak jumpa dengan mutawif tu. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Dia kata. Ustaz tu kata, sabar kak, ini Madinah ni, memang tak nampak Kaabah. Kata, kat Masjid Nabawi cari Kaabah mana nak jumpa. Lagi 5 hari kat pergi Mekah pun tengok. Oh ya, salah tempat salah tempat. Salah. Oh no, mana nak jumpa kat Masjid Nabawi berkelintau dan mencari Kaabah, mana tak jumpa. Ada satu masjid dekat Kelantan boleh jumpa, Masjid Gua Musang. Tu ada Kaabah dalam tu. Kaabah 3D apa? 6D, 5D apa? Cantik. Lawa keliling tu. Kalau khusus umrah kat situ, khusus haji situ memang cantik lah kan.